Hari ni aku pergi ngaji. Hai Ustaz. Jangan cakap hai. Orang Islam dia wajib cakap Assalamualaikum. Lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ni? Baru tahu pula Ustaz ni. Ustaz kata nak mengaji. So, saya bawa pula Al-Quran ni. Jom. Okey, jom kita baca sekarang. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey dah. Okey, Pak Ustaz. Wait. In another color view. Sorry. Apa? My TikTok pula. Besok puasa tu Ayan. Puasa? Yelah, besok 2 Mac. Tidak. Pukul 5:30. Nyam. Nasib baik aku sempat beli sate, air teh, ada air rangup lagi. Sedap. Makan sampai habis. 2 Mac. Paginya. Kita pergi ngaji lagi. Bau macam mi goreng. Mari beli mi goreng, Maggi goreng. Ada nasi. Ada nasi alien ni. Cepat, siapa nak beli? RM2. RM1. RM2. Cik, nak beli mi goreng satu berapa? RM2. Dia tadi dengar ke abang dengar? Oh ya. Saya tak ada telinga tahu ni. Betul pula lah. Okey, saya nak beli. Okey, no problem. Datang surau. Ustaz, nah mi goreng. Astaghfirullah. Kita puasa lah hari ni. Ni 2 Mac. Saya sakit mental. Mesti kau makan sikit sahur tadi. Yelah Ustaz. Hari ni kau selamat. Besok jangan nak batal puasa. Betul Ustaz. Nanti Ustaz terus. Faham? Seramnya. Boleh. I can see you, Ayan. Okey Ustaz. Merinding. Sambung episod 2 sebab boleh dek.